Baiklah, berjumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini cikgu akan menerangkan tentang topik bahagi perpuluhan. Jadi jangan seperti biasa, jangan lupa like, share dan komen, serta yang bagi yang belum subscribe channel cikgu, bolehlah subscribe. So, jom mari kita mulakan kelas kita. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pada tajuk iaitu bahagi perpuluhan. Seperti biasa, bahagi perpuluhan juga sama seperti darab perpuluhan. Kita hanya membahagi seperti bahagi nombor bulat juga. Cuma bezanya ini nombor perpuluhan. Cuba kita lihat contoh yang pertama. Contoh kita cikgu besar, kita agak sikit. Contoh yang pertama, kita ambil nombor 1.5 bahagi 3 katakanlah. Okey. So kita buat bentuk lazim seperti biasa. Macam ni. Saya ingat pula. Okey, sorry. Guna pen merah. Luruskan sikit. Lurus pun susah ni. Okey, kemudian kita tulis 1/5 bahagi 3. Jadi titik perpuluhan di sini, titik perpuluhan. Letak titik perpuluhan siap-siap. Nanti kita terlupa, nanti kita dapat jawapan, kita tak tahu titik perpuluhan berada di mana. Dia tak sama seperti darab. Kita selepas darab dulu baru kita tentukan di mana titik perpuluhan berada. Jadi biar di sini bahagi titik perpuluhannya berada sebaris. Okey. So seperti biasa, 1 nak bahagi 3 tak boleh. Okey. Jadi yang ada paling hampirnya sifar lah. Maksudnya 3 darab sifar. Okey, 3 darab sifar, jawapannya sifar lah. Jadi bila kita tolak, kita dapat balik 1. So, kita kumpulkan nombor 5 ni turun ke bawah, dia jadi 15. So, jadi 15 bahagi 3, dapat berapa jawapan di atas. Ataupun kita baca ikut arah jam, 3 darab 5, kita baca ikut sini, jadi darab. 3 darab 5, jawapannya 15, dan bila kita tolak habislah dia. Jadi kita dapat jawapan sifar perpuluhan 5. Okey, mudah kan? Itu saja, senang saja. Okey, cuba kita lihat contoh yang seterusnya. Kita ambil nombor 1.46 bahagikan dengan 4. So, cuba kita buat satu kaedah lain. Macam tadi kita bahagi dia panjang ke bawah kan. Okey, sekarang cuba kita buat bentuk rumah teres. Iaitu kita tulis 1.46. So, kita buat okey, cara yang terbaik sebenarnya kita kena buat rumah teres dulu. Sorry. Okey, kita mula balik. Kita buat kotak bahagi ni. Ada 3 nombor, 1, 2, 3. Jadi kita buat 3 kolom. 1, 2, 3. Okey. Bahagi 4. 4 berada di sini. Di atas ni ruangan untuk tulis jawapan. Kemudian nombor 1.46 ni kita tulis ke kanan sedikit. Itunya di sini. 1 ke kanan sikit. 4 pun ke kanan sikit. Dan 6 pun ke kanan sikit. Okey, ya, nampak? So, macam biasa juga, 1/4 tak boleh. Ataupun baca ikut arah pusingan jam. 4 darab yang paling hampir adalah sifar lah. 4 darab sifar, jawapannya sifar. Jadi kita tolak tinggal 1. 1 ni kita bawa ke sebelah, kita tulis di sebelah sini. Dia jadi 14. Okey, 14 bahagi 4. Baik, dalam sipil 4, jawapan 14 tak ada. Yang ada paling hampirnya 12. Iaitu 4 darab 3. 12. Jadi kita tolak lagi. Bahaginya tinggal 2. 2 ni kita pergi bawah, kita tulis di sebelah kiri ni. Sebab tu tadi nombor tu cikgu tulis sebelah kanan sikit. 2 ni kita tulis sebelah kiri, kita gabungkan dia jadi 26. So titik perpuluhan di sini. Lupa tadi, minta maaf cikgu. Titik perpuluhan jangan lupa situ. Dia tak berubah. Dia selari, selaju, sebaris.
Okey, jadi 4 darab apa yang paling hampir dengan 26? Iaitu 4 darab 6. 4 darab 6 24, dan bila kita tolakkan dia ada lagi baki 2. Okey, dalam hal ni baki 2 ni kita kena tamatkan dengan cara meletakkan tambah lagi satu lajur, kita letak sifar di sini, dan 2 ni kita bawa pergi sebelah, kita gabungkan dia jadi 20. Faham? So 20 kita bahagi dengan 4, ataupun 4 darab 5, kita dapat 20. Jadi bila kita tolakkan, tamat. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan 365. Kita akan dapat jawapannya sifar perpuluhan 365. Okey, faham kan kaedah ni, kaedah rumah teres ni. So yang sebenarnya sampai sini saja. Bila ada baki 2, kita tambah lagi satu sifar. Dan 2 ni kita letak di sebelah, dia jadi 20. Dan nombor ni habis. Jadi dia tak ada baki. Dulu kita belajar bahagi nombor bulat, dia ada baki. So sampai situ, cikgu harap murid faham. Kalau tak faham, boleh ulang tengok lagi sekali sampai faham. Jangan lupa like, share dan subscribe cikgu. Jadi kita jumpa lagi di lain masa. Berakhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jaga.